untuk main jika dan maka bersama aku. Silakan siapa yang hebat. Setiap kali menang aku akan bagi RM50. Wow. Silakan. Ya, ini dia Nazrul. Jadi, so saya akan lawan jika maka dengan Nazrul Izham dan mereka akan bagi jika dan kita akan bagi maka. Okey. Ini dia peserta kita. Sila sambung ayat ini. Jika pasanganku bersama yang lain, Maka aku akan cari yang lain. Betul lah. Jika pasanganku bersama yang lain, takkan I nak tunggu. Oh, itu ayat dia. Dia tanya jika pasanganku bersama yang Kan lain. kau tanya dekat Nazrul lah. Bukan. Tapi tadi saya nak jawab dah tadi. Siapa nak jawab dulu? Saya nak jawab dah tadi. Tengok dia yang jawab Dia awal. jawab dulu kan? So nampak Ha. sangat. Dia tak sabar nak cakap benda tu. Bukan. Sebab aku mengharapkan kau jawab dulu, Nazrul. Tapi dia jawab dulu. Bukan. Dah lah sayang, tak apa. Sekejap, ya. Apa ni Harry? Harry. salah saya bagi soalan gitu tadi. Jika orang lama adalah pemenangnya, Maka orang baru Okey. Maka orang baru akan aku sempurnakan supaya jadi pemenangnya. Man baru. Dah orang lama pemenangnya, aku sempurnakan untuk jadi orang baru. Apa tadi Harry? Ulang. jika Aku dah lebih baik tadi. Apa Harry? jika orang lama adalah pemenangnya, Jika orang lama adalah pemenangnya, maka aku akan pertahankan dia selama-lamanya. Itu yang saya tadi. Itu yang saya. Orang lama tu dah tak ada. Ibarat dia gitu. Kan dia kata, jika orang lama pemenang dia, takkan nak cari baru, dah dia menang. Menang je lah. Betul. Bukan. You salah ni. Yang tu yang salah. Bukan. You tak faham. You tak faham. You yang tak faham. Saya yang tak faham. You- Nazrul duduk. Jika orang lama tu X ibarat gitu. You nak I pertahankan X ke? Sayang cakap sayang tak ada X. Yang lain tu hanya berpura-pura. I lah cinta pertama you. So I lah orang lama yang memenangi hati you. Ya. You cinta terakhir. You cinta pertama dengan terakhir I. You cinta pertama dan terakhir I. Sayang cinta pertama dan terakhir I. dan pemenangnya adalah Kak Bella. Bagilah. Itulah aku sebut. Okay, jika orang lama adalah pemenangnya, maka aku akan menyempurnakan orang baru supaya jadi pemenangnya juga. Betul lah. Tak apa. Salah. Okey. Okey. Jika hari ini adalah hari terakhirku, Maka aku akan halalkan segalanya. Okey, so jika maka ni best sebenarnya main, tapi kena cepat sikit ah. Betul tak? Okey, try kita dua Okey, try. Jika Nazrul Izham dinobatkan sebagai YouTuber terbaik AI Team tahun ni lagi, Maka itulah impian saya untuk tahun ni. Jika saya diberi cuti, aku bagi hampa. Jika AI Team diberi cuti selama 2 hari, maka Nazrul Izham akan membayar cuti mereka. okey, tak payah cerita, tak payah. Okey, jadi guys, itu sahaja konten kita pada kali ini.